Itulah itulah apa orang cakap hakikat yang kita kena terima. Hakikat yang kita kena terima, Hmm. Daripada Batrisya 3. Terang-terang undian dimanipulate, nampak sangat, orang bengap je tak nampak. Ini yang saya kata tadi. Ada yang komen kata saya menghasut. Macam tu juga dekat Facebook. Saya cakap saya nak menghasut apa? Kalau benda dah memang obvious, atas meja kita tu dalam cawan tu air kopi hitam legam. So takkanlah kita nak kata susu. Kalau kita kata susu, memang kita lah bengap tu kan. Benda dah memang obvious, terang-terang lah. So kopi lah. So kalau dah memang nampak sangat terlalu jelas berlaku manipulasi, takkanlah kita nak kata oh hasil pemilihan tu betul. Muhammad Junaidi. Betul lah. Saya bersetuju. Sebab itu ramai yang komen saya, banyak yang PM saya menyatakan ketidakpuasan hati tentang isu itu. Dan saya cakap balik, ada yang menegur saya, kata saya membuka pekung dan sebagainya. Saya kata tak, saya menyuarakan apa yang ahli bawah katakan. Sebab itu samalah macam si Azhar ni kan, jangan jadi batu api. Dia tak membaca, dia malas membaca dan dia malas mendengar, lepas tu dia just komen jangan jadi batu api. Ini masalah dia. Sebab itu pada saya, PKR ini dia berbeza. Dia berbeza dari sudut ahli-ahli berhak bersuara. Okey, kalaulah kebebasan bersuara ini diangkat, okey, dan pimpinan merasakan kita tak boleh bercakap, ahli-ahli bawah tak boleh bercakap, maka kita tiru macam PAS. Ada kan, ada seorang menteri, cuba komen. Ada seorang menteri, dia kata apa? Kita kena redha dengan pemilihan, hasil pemilihan. Saya nak cakap, sejak bila kita jadi PAS ni? Jangan kita tunggang pula perkataan redha dalam keadaan manipulasi itu terlalu obvious berlaku. Ini benda yang tak betul, kita katalah tak betul. Kalau benda tak betul pun, kita kata kita kena redha, baiklah kita masuk PAS. Kan? Minum dulu tuan-tuan. Jangan panas-panas tuan-tuan. Kita santai-santai sembang tuan-tuan. Sebab itu orang golongan intelek berminat dengan perjuangan parti sebab benda-benda macam ni lah. Kita keterbukaan kita untuk bincang benda yang memang kita nampak benda yang tak betul dan kita terima lah benda tu. Itu saja. Tiba-tiba benda yang memang orang bawah semua marah, sampai yang menang pun tak puas hati nak letak jawatan, lepas tu kita nak kata oh kita kena redha. Apa benda? Admin surau tapi kutuk PAS. Bukan kita kutuk PAS. PAS memang begitu. Kita bukan kutuk PAS. PAS memang begitu. Mana kita pernah lihat ahli-ahli dia berani tidak bersetuju dengan pimpinan? Mana? Dia orang tak akan berani. Sebab itu walak membabi buta itu PAS. Jadi jangan bawa budaya walak membabi buta itu dalam PKR. Tapi kalau nak bawa juga, maka kena bagi tahu dengan ahli PKR. Supaya senang ahli-ahli yang nak bersuara keluar daripada parti. Kan? Jadi dia bebas bersuara sebagai rakyat Malaysia yang memerhati. Tak ada masalah. Sebab untuk komen perjalanan pemilihan ini tak memerlukan anda menjadi ahli PKR. Tak perlu. Tengok apa yang berlaku setiap ulasan. Ni macam contoh YB Rafizi dah bagi lampiran A, lampiran B, boleh baca dan boleh buat ulasan masing-masing. Itu cerita dia. Kena macam dulu, semua ahli boleh undi. Inilah benda yang telah pun diluluskan, jadi nak patah balik panjang lah. Tuan Faizal masuk bertanding untuk malam ni. Tak, saya tak masuk. Sorry lah, bila saya tengok sistem memang saya tak percaya. Memang saya tak rasa. Even tadi di awal tadi pun saya cakap, saya pendapat peribadi saya mengharapkan yang YB Rafizi tak perlu masuk lah. Sistem itu memang jelas sangat being manipulate. So tak perlulah masuk. Itu cerita dia kan. Admin surau, dia ni penakut.
Lu tak kenal barang dia. Untuk admin surau, kau tak kenal barang ni. Okey, daripada Ahong Leng, sekadar menyakitkan hati, semua bantahan tidak diterima dan tiada kesalahan apa-apa. Sekian. Betul lah. Bantahan tu seolah-olahnya sekadar direkodkan, kemudian for the sake of bergerak ke depan, and then sebenarnya tak diambil tindakan lah. Itu yang kita boleh katakan. Itu pun kita hanya tahu setelah kita baca kenyataan media YB Rafizi. Kalau kita tak baca, kita pun tak tahu. Jadi sebab itu pada saya pendedahan YB Rafizi dalam kenyataan media dia lebih bersifat JPP daripada JPP yang sebenar. YB Rafizi seorang dah boleh buat kerja JPP. Macam tu DSTII saja ambil hati Rafizi je ke? Aduh. Tak tahulah kan. So entahlah. Kita pun dah, bila Rafizi menang hari tu kenapa tak ada komplain? Bila Rafizi menang hari tu kenapa tak ada komplain? Sebab isu-isu ni tak berlaku. Isu-isu yang lepas, isu ni kepala badan tanpa kepala tak berlaku. Tak berlaku benda ni. Itu cerita dia. Adalah 2-3 tempat contoh yang melibatkan pertandingan jawatan ketua wanita. Kali pertama kira YB Roziah menang. Kali kedua kira YB Roziah menang. Tiba-tiba forensik report, forensik audit datang, kiraan kali ketiga. Barulah YB Roziah kalah. Nampak tak? So kerusi-kerusi tertentu saja. So jadi mana yang nak tahu bagaimana situasi apa semua, kena ambil tahu juga apa yang berlaku sebelum ni. Okey, Permata Sakinah, laporan audit dikatakan dah keluar tapi tak nampak isu-isu yang dibangkitkan dan di-highlight. Sebab laporan audit tu kita tak dapat. Laporan audit hanya diberikan ni oleh YB Rafizi. Ni lampiran A ni. Ni lampiran A. Ini laporan audit ni baru kita dapat. Bayar 100 untuk aduan, kita tak dapat laporan audit ni. Alright? Ni kita baru dapat. Sebab itulah saya baru buat live ni. Saya buat live ni sebab apa? Saya menyatakan tentang apa yang disebut lampiran A, lampiran B dan juga kenyataan media ni, kenyataan YB Rafizi ni adalah mengesahkan apa yang saya sebut dalam wacana Sinar Harian hari itu. Azlan, macam luar biasa kali ni pemilihan PKR. Susah mau cakap. Itulah dia kan. Tapi saya pilih untuk bercakap sebab kena sekurang-kurangnya kita yang melihat something yang tak kena ini, kita pernah bersuara dan kita dah bersuara. Jadi soal sama ada pimpinan nak ambil tindakan ataupun buat tak tahu ataupun buat bodoh ataupun kutip buang dalam tong sampah, itu pimpinan punya urusan. Kita di bahagian bawah ini yang melihat kebobrokan, kita dah bersuara. Selagi sejauh mana kita boleh bersuara, wallahualam. Itu je lah yang kita boleh lakukan. Megat Isyamuddin, ya, betul benar walaupun pahit. Yes. Di saat semua orang memilih untuk membuat pengumuman terbuka, kenyataan terbuka, untuk mengangkat Nurul Izzah sebagai timbalan. Saya antara orang yang mengatakan kita kena bersedia untuk dikecam sebagai parti anak beranak. Dan kita kena bersedia dengan hujah-hujah dan jawapan-jawapan yang mengatakan kita mengamalkan nepotism. So kalau you all pimpinan bersedia dengan jawapan-jawapan tu, tak ada masalah. Teruskan. Nampak tak? Kita tak akan buat reformasi, kita tak akan buat bantahan, kita tak akan buat guling-guling kat jalan, takkan. So kita bersuara ini sekurang-kurangnya sampai kepada pimpinan. You all fikirkanlah. PKR tanpa Rafizi tak akan jadi kerajaan sekarang ni. Kita fikir satu keadaan je lah. Kita
Kita fikir satu keadaan saja. Sekejap Kita fikir satu keadaan saja. Dalam baki setahun lebih, kita katakan setahun setengah untuk pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum. Okey. Adakah kerajaan akan stabil kalau YB Rafizi letak jawatan? Tuan-tuan komen. Adakah, saya ulang balik, adakah kerajaan yang ada pada hari ini akan stabil kalau YB Rafizi letak jawatan? Ini cerita yang tolong jawab, tulis. Saya akan bacakan. So, dalam tempoh setahun dua ni, setahun setengah, kita nak berdepan dengan pilihan raya, tiba-tiba ada satu kelompok ini yang menimbulkan isu, sedangkan daripada awal lagi Perdana Menteri dah sebut, Presiden dah sebut, kan, jangan pertandingkan jawatan timbalan. Tiba-tiba malangnya orang kanan keliling PMX sendiri yang memulakan. Ina, orang kata pemilihan tu demokrasi, bukan nepotism. Jelas tak faham, optik and perception penting. Dia begini memanglah pemilihan tu demokrasi, kan? Macam perlawanan lah, kan? Kita buat game. Tapi kalau dengan referee-nya, tukang tackle, tukang sepak sepak satu tim A, betul tak? Dengan penjaga garisan pun angkat dia punya bendera yang bukan offline pun dia angkat offline. So kita nak kata game tu demokrasi ke? Bukan, kan? Itu percaturan. Dia ada beza catur dengan percaturan. Kalau dah semua sistem ni kau buat macam satu percaturan, itu bukan demokrasi. Itulah dia namakan nepotism. Okay? Itulah namanya nepotism. Nepotism yang mana kau susun the system itu in a such way untuk orang nampak seolah-olahnya telah berlaku, telah wujud satu pemilihan. So itu adalah satu nepotism. Dia tak wujud dah demokrasi tadi. Dan bila kita bercakap macam tu, okay, itu satu percaturan, bukan lagi satu catur, dia satu percaturan. Maknanya bersedialah dengan persepsi daripada kalangan musuh, persepsi yang dilihat oleh masyarakat awam. Apa makna politik tanpa persepsi? Apa maksud politik tanpa persepsi? Ni kita jawab ni. Orang mengatakan UMNO, kejatuhan UMNO itu adalah persepsi 1MDB. Tetapi kita mengatakan pada masa kita dedahkan 1MDB satu persatu, dia bukan satu persepsi, tetapi dia satu fakta kejadian yang benar. Maknanya tuan-tuan, kalaulah orang sekarang ni boleh melihat berlakunya percaturan, ref yang berlaku yang duk jaga sepatutnya menjadi pengadil, yang sepatutnya menjadi orang tengah dalam perlawanan pun bias. So agak-agak orang awam melihat sebagai satu persepsi yang bagaimana? Kan? Kalaulah UMNO boleh tumbang disebabkan oleh 1MDB, saya boleh faham lagi. Sebab 1MDB itu kes dia sampai ke US sana, dilaporkan dan masuk mahkamah pun. Tetapi janganlah disebabkan persepsi nepotism itu kita kalah dalam PRU, tuan-tuan. Memalukan. Maknanya kita kalah disebabkan satu fakta yang tak boleh dibuktikan dengan jelas. Sebab itu saya bersetuju dengan Ina tadi. Kita bercakap, kita berdepan dengan pengundi-pengundi atas pagar. Bagaimana kita nak tackle persepsi mereka bahawa ini satu parti yang mengamalkan nepotism. Jelas ya tuan-tuan? Boleh komen, saya akan bacakan.
Okey, daripada Reza, musuh dah panggil Parti Keluarga Rakyat. Okey, kita tengok komen ni, musuh dah panggil Parti Keluarga Rakyat. Tengok dekat Facebook. Ada satu pimpinan PN, dia up satu status. Dan kita tengok berapa like, berapa share. Berapa banyak pula yang komen. Ini cerita dia, tuan-tuan. Dan sampai sekarang, saya tak nampak mana-mana cyber trooper PH, khususnya PKR yang cuba tangkis serangan parti anak beranak ni. Tak ada lagi. Saya cuba melihat, saya cuba tengok dan saya cuba baca. Setakat malam sebelum saya buat live tadi, saya tak nampak. Saya tak nampak lagi cyber trooper yang cuba menjawab isu nepotism ini. Sebab itu kita katakan dalam kita menyuarakan pandangan ini, kita kena melihat pelbagai sudut. Itu saja. Orang-orang talented dalam PKR cuba disingkirkan. Itu yang berlaku lah, kan. Jadi sebab itu kita rasakan kalaulah YB Rafizi, ini bacaan saya, tuan-tuan. Ini bacaan saya, tuan-tuan berhak untuk setuju ataupun tidak bersetuju. Penyingkiran YB Rafizi ni dia masuk ni, dia just nak celebrate saja. Dia just nak celebrate, dia melengkapkan satu puzzle, kan. Dia melengkapkan complete puzzle, okay, just a piece, satu keping, YB Rafizi ditampalkan situ dan dia orang nak make a history. Jadi sebab itu saya katakan, jangan meletakkan, YB Rafizi sepatutnya tidak perlu meletakkan diri dia di situ supaya game itu menjadi cacat. Supaya sejarah mencatatkan bahawa pemilihan 2025, cubaan kumpulan tertentu yang nak kenakan YB Rafizi menjadi cacat. Sebab bila melihat semua ni, YB Rafizi memilih untuk tidak menyertai pasukan itu. Itu je. Kita dah tahu, tuan-tuan mungkin boleh pernah dengar kisah Sayyidina Umar yang bila dia tengok ada wabak dalam satu kampung ni, kan. Ni kalau ada ustaz, ada ustazah yang kat dalam ni, boleh kongsi lagi cerita ni, saya baca kan. Bila dia nak pergi ke satu kawasan, ada wabak, kan. Then dia pindah, dia tak jadi pergi ke tempat kampung tu, kawasan tu, dia pergi ke kawasan lain. Dan soalan yang ditanya oleh sahabat dia pada masa tu, dia kata, kenapa kau lari daripada takdir, kan? Lari daripada qada dan takdir yang telah ditentukan kepada kau. Dan Sayyidina Umar kata, dia bukannya lari, tapi dia memilih untuk satu ketentuan yang lebih baik. Samalah situasi sekarang ni, kita dah nampak dah orang dah bubuh racun dekat dalam tu, minuman tu, yang kau pergi minum lagi buat apa? Ini saya punya pandangan, kan. Dah nampak dalam minuman tu orang letak racun, orang letak macam-macam. Jadi kenapa kita nak minum? So jangan. Sebab the moment kita angkat cawan tu dan kita minum, itulah kata orang the real celebration untuk diorang. Jadi kita, pada saya, YB Rafizi tak perlu meneruskan. Tak berkurang apa pun. Khairun, tanpa RR PKR hancur. Itulah, kan. Tapi setakat dan sejauh mana kesan dia tu, sama-samalah kita nantikan. Sebab kita menjadi part of sejarah yang melihat perjalanan benda ni. Cuma kalau boleh kita ubahlah, kan. Saya ingin melihat, biarlah YB Rafizi mungkin tak bertanding dan tak ada jawatan dalam parti, tak apa, tapi fokuslah kepada kementerian. Sekurang-kurangnya performance sebagai menteri itu akan dilihat dalam tempoh 5 tahun beliau berkhidmat, contohnya. Sebab tak lama dah, tinggal setahun lebih saja.
Jadi kalau katakan nak tak nak terlibat dalam parti, okey je, saya okey je. Sebab apa? Kalaulah YB Rafizi ni meletak jawatan dalam daripada Kementerian Ekonomi, Menteri Ekonomi itu, saya rasa dia akan menjejaskan rakyat Malaysia as a whole. Sebab kalau dia tak masuk bertanding, tak ada kesan apa-apa pun untuk diri dia. Kan? Tak ada kesan apa-apa pada diri dia. Tapi kalau sekiranya dia berhenti, dia meletak jawatan sebagai menteri, ini satu kesan yang buruk pada rakyat Malaysia. Ridwan, jatuh air muka PMX kalau RR tak bantu endgame ni. Nampak cacat cerita karut ni. Kita tunggu dan lihat lah. Macam mana perwakilan yang akan mengundi dipilih? Baik, Iqbal. Setiap perwakilan dipilih dan didaftarkan oleh ketua cabang ataupun calon ketua cabang. Dia ada portion dia masing-masing, ketua cabang dapat berapa, calon-calon yang bertanding dapat berapa. So saya bagi contoh mudah. Kalaulah ketua cabang boleh bawa dalam 20 orang. And then calon-calon yang lain bawa 15 orang. Jadi maknanya dekat situlah pengundian tu akan berlaku. Perwakilan ni nantilah yang akan mengundi. Cuma persoalan dia, dalam keadaan ketua cabang dah terang-terang tulis, buat kenyataan media, dia akan mengundi siapa. Jadi perwakilan-perwakilan yang akan dia bawa ke Johor ni mestilah satu kepala dengan dia. Betul? Itu isu dia. Tak pernah lagi dibuat orang ketua cabang buat satu kenyataan media sokong mana-mana calon. Belum pun lagi penamaan. Nampak tak? Ini memang kelakar sebenarnya. Dia orang terlalu gairah agaknya. Terlalu excited, dah tak boleh nak menyabar, tak boleh nak menahan. Sepatutnya paling tidak kau tunggulah penamaan calon. Kan? So dah terlalu excited. Dia tengok mungkin agaknya YB Rafizi cuti sebulan, dia pun rasa YB Rafizi tak masuk dah ni, kan? Masing-masing pun tembak awal. Tu cerita dia. Jadi kalau macam saya katakan tadi, kalaulah ketua cabang tu dah terang-terang dalam kenyataan media tulis siapa yang dia sokong, jadi perwakilan-perwakilan yang dibawa ni sekadar melengkapkan proses tu sajalah. Sekadar melengkapkan proses. Jadi apa maknanya pemilihan tu tadi? Kan? Dia ada juga yang mengatakan, saya cuba baca, saya baca komen-komen di Facebook, saya baca tuan-tuan. Bila yang mengatakan dia cuma tulis saja. Masa pemilihan tu belum tentu dia undi siapa. Saya cakap ini apa benda ni? Saya tak boleh faham dia punya game. Engkau buat satu kenyataan media yang mana satu Malaysia baca. Mana? Satu Malaysia baca. Engkau bersama dengan pengerusi negeri letak nama sokong orang-orang tertentu. So ni wayang game apa yang cuba dilakukan. Tiba-tiba nak bagi tahu masa mengundi tu mengundi orang lain. Come on lah. Janganlah buat macam kita ni berada dalam persatuan ataupun kelab pengakap. Kalau kita sekolah menengah dulu bolehlah dia ayam-ayam kan. Aduh. Azlan Jaafar, banyakkan lagi buat live macam Swadi, terangkan kepada rakyat apa yang sudah berlaku. InsyaAllah saya akan bermula pada malam ni, kita akan buat live sebab saya rasa saya terpanggil macam saya kata tadi lah. Apa yang saya jelaskan dalam wacana akhirnya terbukti melalui pendedahan lampiran A dan lampiran B yang dikemukakan oleh YB Rafizi. Sebab itu saya terpanggil untuk menyatakan. Saya tak setuju dengan KC saya daripada Ain Zarif. Baik. Ini yang berlaku Ain Zarif. Sebab itu kita kata dalam pemilihan sekarang ni dia berlaku adalah badan tanpa kepala. So kepala tu dia buat keputusan seorang-seorang dia je.
Saya tak rasa AJK pun sempat dipanggil untuk mesyuarat. Sempat putuskan. Tak. So maknanya itu adalah pendirian kepala tu saja. Dia tak mewakili cabang. Tapi malangnya saya rasa tak ada lagi cabang. Ada di Melaka. Ada di Melaka yang mana AJK jawatan kawasan cabang membuat kenyataan media tidak bersetuju dengan ketua cabang. Itu ada di Melaka. Pagi tadi saya baca. Setakat malam ni tak ada lagi saya baca mana-mana cabang. Sebab dia tuan-tuan kena faham dia memang ketua cabang, tapi sama ada keputusan itu dibuat di dalam mesyuarat cabang ataupun tidak. Kalaulah KC ni tadi, ketua cabang ni dipanggil oleh pengerusi negeri dan dia berbincang dalam tu. So itu keputusan yang dibuat oleh ketua cabang secara bersendirian. Itu sifat peribadi dia. Dia tidak boleh mengatakan itu adalah keputusan cabang. Tak boleh. Putra Shah. Hos, ulas sokongan rakyat Selangor terhadap PHBN PAS Bersatu. Boleh ulas bagi rakyat Selangor. Saya ambil satu lah. Saya ambil satu. Di Kuala Selangor. Ini tempat yang paling dekat dengan saya. Sebab itulah tempat saya. Kita kalah di ketiga-tiga Don. Jeram kalah, Don Bukit Melawati kalah, Ijuk kalah. Dekat situ swing. Antara isu yang berlaku simple saja di dua-dua tu, calon tu bukan calon orang tempatan. Pam, bungkus, begitu saja. Itu yang pertama. Jadi kalau tanya kepada saya, di Kuala Selangor sangat tidak memihak kepada kerajaan sekarang. Sangat tidak memihak kepada kerajaan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak sebut dekat sini, punyalah tak buat kerja dan tak berfungsinya parti di Selangor ini, baik. Ada isu pada tahun lepas dan juga pada tahun ini. Isu bagaimana duit surau, duit masjid tidak disalurkan, tidak turun di bawah. Tetapi tidak ada siasatan dijalankan. Jadi timbul perasaan tak puas hati di kalangan orang-orang surau, orang-orang masjid. Dan benda ni rakyat bercakap dan masuk 2 tahun. Jadi bila benda ni gagal diuruskan, gagal diselesaikan, maka ini akan diterjemahkan dalam bentuk kertas undi nanti. 2 tahun dah berlaku tapi siasatan tidak dijalankan sampai kepada saya. Jadi dalam keadaan macam itu saya merasakan memanglah orang akan diam, orang akan tengok apa semua, sebab dia tunggu masa hari mengundi. Dan kita akan dihukum semasa mengundi. Itu cerita dia, tuan-tuan. Jadi banyak, sebab itu saya bersetuju. Ni kalau saya boleh baca, tengok. Okey, tuan-tuan tengok di muka surat ketiga, di bawah topik strategi PRU 16 dan peletakan jawatan. Okey, perenggan yang kedua. Dalam pertemuan dengan Datuk Seri Anwar, saya mengutarakan pandangan bahawa strategi kempen ke arah pilihan raya umum ke-16 perlu dikemaskan, mengambil kira keadaan semasa rakyat. Nampak tak? So, apa yang dia katakan begini, right? Hanya orang yang turun padang sahaja akan tahu mengambil kira keadaan semasa rakyat. Right? Kalau turun dekat bawah tu, dengar dan teliti. Faham-fahamlah. Dia tak boleh kita duk sembang dekat Petaling Jaya, tak boleh. Dia kena turun bawah. Barulah kita tahu. Kalau kita duduk dekat atas, kan, KC datang sampai kan, memang tak ke mana lah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam tuan. Maaf, soalan lari tajuk bab turun nanti apa ni? Perlis 2 hari lagi tu. InsyaAllah saya turun. Bolehlah kita mengopi-ngopi di Perlis nanti.
Azlan Jaafar, tuan apa ni, beranikah komen MB Selangor tu? Saya tak berapa